Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizi Rosli, Ketua Komunikasi Korporat dalam podcast KPT. Jadi podcast KPT ni kita masih lagi bersiaran untuk kita membawakan pelbagai perkongsian yang menarik sekali. Jadi sebelum kita ke segmen perkongsian-perkongsian ini, apa kata kita saksikan berita-berita yang menjadi tumpuan di KPT. KPT merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Madani atas perluasan inisiatif Fly Siswa yang menyediakan subsidi tiket penerbangan sebanyak RM400 kepada 50,000 pelajar IPT bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Pemergian tokoh pemikir peradaban Islam Profesor Diraja Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas disifatkan sebagai kehilangan besar kepada dunia keilmuan Islam dan pemikiran di Malaysia. Allahyarham yang juga pengasas International Institute of Islamic Thoughts and Civilization ISTEC terkenal dengan sumbangannya dalam bidang falsafah, teologi dan tamadun Islam serta pernah dianugerahkan gelaran Profesor Diraja Pendidikan Islam pada tahun 2024. Tempoh permohonan kemasukan bagi lepasan SPM melalui UPU Online bagi sesi akademik 2026-2027 telah dilanjutkan sehingga 12 April 2026. Lanjutan ini dibuat susulan pengumuman keputusan SPM 2025 yang akan diumumkan pada 31 Mac 2026. KPT akan terus memperkukuhkan kerjasama universiti dan industri serta menyediakan geran penyelidikan bagi meningkatkan pengkomersialan inovasi universiti tempatan. Keberhasilan penyelidikan universiti tempatan juga dapat dilihat melalui peningkatan pengkomersialan produk teknologi dan pengetahuan yang dilesenkan bagi tempoh 2020 hingga 2024. KPT telah menerima penyerahan dokumen akhir Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 daripada Rakan Strategik Kementerian iaitu UiTM pada 11 Mac 2026. Penyerahan dokumen ini menandakan permulaan kepada fasa pelaksanaan dan pemantauan RPTM 2026-2035 secara lebih sistematik sekaligus memperkukuh hala tuju transformasi pendidikan tinggi negara. Ikuti laman media sosial KPT untuk informasi lanjut. Baik, kembali semula bersama saya Hafizi Rosli dalam podcast KPT dan pastinya juga dalam podcast KPT kali ini kita nak membawakan satu topik yang amat menarik juga iaitu dalam kita nak menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Pastinya juga kita nak bercakap dari sudut kewangan lah dan juga dari sudut simpanan pendidikan untuk anak-anak semua. Anak-anak nanti ramai yang akan dapat duit raya. Jadi ke mana sebenarnya ibu bapa boleh menyalurkan ataupun meletakkan duit raya ni? Adakah nak guna terus beli mainan dan sebagainya, nanti rugi pula. Jadi apa kata kita nak mengajak anda untuk membuat tabungan ataupun untuk membuat simpanan pendidikan dan nanti untuk masa depan anak-anak juga. Jadi untuk kita membincangkan mengenai simpanan pendidikan, ini salah satu produk yang dibawakan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, iaitu Simpan SSPN. Jadi kita akan bercakap mengenai Simpan SSPN ini juga, dan kita akan bersama dengan yang berusaha Puan Mastura Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Operasi PTPTN, untuk berkongsikan dengan kita mengenai Simpan SSPN ini. Jadi tajuknya pun dah cantik dah ni. Wow, menabung dengan Simpan SSPN baru seleh. Jadi mungkin Puan Mastura dapat ceritakan sedikit mengenai kempen yang digerakkan oleh PTPTN ini. Kempen ataupun cabutan wow yang kita lancarkan sekarang ini telah pun dilancarkan pada 29 Januari 2026 yang lalu, dan kempen ini merangkumi tempoh kempennya daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. Dan untuk semua yang menonton podcast ini, kita ada 3 cabutan yang kita tawarkan untuk tahun ini. Itu yang pertama, cabutan wow plus loyalty yang berlangsung 1 Januari sehingga 31 Disember 2026. Seterusnya cabutan wow plus siri juga sepanjang tahun, tapi kita ada 3 siri cabutan. Dan yang akhir sekali untuk golongan muda menepati pelanggan-pelanggan PTPTN, kita ada 1 cabutan
simpan SSPM baru Slay. Yang ini juga 1 Januari tetapi sehingga 30 Jun 2026 dan kita fokuskan kepada mereka yang berumur 16 tahun sehingga 29 tahun. So special untuk golongan ini kita berikan cabutan yang khusus lah untuk mereka. Jadi ramai juga orang tanya macam mana nak menyertai cabutan-cabutan ini. Jadi sebenarnya kempen cabutan wang ini adalah kempen yang PT-PT yang laksanakan saban tahun. Kita teruskan pada tahun ini dengan kita beri nafas baru, pembaruan baru dari segi hadiah yang ditawarkan. Jadi pada tahun 2026 ini peruntukan kita sediakan hampir 1.4 juta ringgit untuk mencari seramai 954 orang pemenang bagi ketiga-tiga cabutan ini. Nak masuk mudah saja, anda perlu ada akaun simpan SSPM Plus ataupun simpan SSPM Prime mengikut kategori cabutan yang kita tawarkan dengan simpanan RM50. Kalau untuk Plus Loyalty, simpanan RM50 akan dapat 5 cabutan. Begitu juga untuk Plus Siri dan juga untuk simpan SSPM baru Slay. Tetapi bagi mereka yang membuat simpanan melalui MyPTPTN, potongan gaji ataupun direct debit, dengan simpanan RM50 itu mereka mendapat peluang yang berganda. Kalau 5 cabutan melalui MyPTPTN boleh dapat 10 cabutan. Sebab kita nak galakkan semua pelanggan PTPTN ini menggunakan kaedah yang konsisten. Kalau guna MyPTPTN, ia adalah kaedah yang tepat, cepat, selamat, tepat masuk akaun dia dan juga selamat sebab mereka belum terus semak penyata simpan SSPN dan boleh nampak simpanan tu dah masuk kat situ. Sementara kaedah potongan gaji ataupun direct debit kita sangat galakkan untuk menyemai amalan menyimpan secara konsisten. Okey, kalau kita bercakap mengenai simpan SSPN ni Puan, tadi kita dah sebut mengenai cabutan-cabutan. Saya tengok hadiah-hadiah pun sangat menarik semua sekali. Jadi bagaimana sebenarnya dalam tempoh kita ni, sebenarnya kita bersiaran ketika ini adalah kita nak menjelang Hari Raya Aidilfitri ni nanti. Jadi anak-anak nanti akan confirm akan dapat duit raya ratus-ratus, ada yang dapat ribu dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya mereka ni perlu memanfaatkan untuk simpan di SSPN ni sendiri? Itu yang kita nak tahu. Bercerita tentang kita nak simpan dekat mana. Jadi simpan SSPN ini adalah produk yang diperkenalkan oleh PTPTN. Tujuannya khusus untuk membantu ibu bapa membuat perancangan awal untuk pendidikan tinggi anak-anak. Jadi kalau anak nanti dapat masuk IPT, tidaklah pada masa itu jam lah ibu bapa nak mencari simpanannya di mana. Sebab kadang-kadang nak masuk IPT ni bukan cerita untuk bayar yuran, tetapi persediaan untuk masuk IPT itu sendiri, nak beli baju, beli buku, beli tiket untuk pergi ke IPT itu juga memerlukan kewangan. Dan mungkin kita juga nak tenangkan anak, janganlah nanti belum tahu lagi bila graduate tu dah dapat kerja atau tidak. Jadi kita kurangkan beban mereka dari segi memikirkan macam mana nak bayar hutang. Jadi sebenarnya amalan untuk menabung atau amalan untuk menyimpan ini sebenarnya adalah satu perkara yang asas dalam pengurusan keuangan. Sebab memang kita tahu bahawa kita ada duit, dalam wallet ada duit ataupun dalam akaun bank ada duit. Tetapi kalau kita tidak tahu menguruskannya, maka kucak-kacirlah hidup kita. Mungkin hujung bulan kita terpaksa makan Maggi ataupun tunjuk diet lah kan, makan telur rebus sahaja. Okay, jadi kepada ibu bapa dan juga kepada adik-adik, bila dapat duit raya, bukan saja sebenarnya dapat duit raya, kepada ibu bapa juga mungkin bulan ni kalau penjawat awam kita akan dapat gaji awal. Saya rasa rata-rata majikan swasta juga memberikan gaji awal. Ada juga bantuan khas keuangan daripada kerajaan. Jadi hendaklah mampu merancang perbelanjaan. Bila kita dapat duit, yang pertama sekali kita kena fikir tentang simpanan. Sebab itu tadi saya kata simpanan secara konsisten, direct debit. Jadi kita tahu bahawa contoh kalau gaji RM2,000, kita tahu bahawa simpanan untuk anak kita dalam SSPN ada 100 setiap seorang anak, 2 orang anak 200. Jadi kita boleh belanja RM1,800. Mungkin ada simpanan yang lain juga. Jadi sebenarnya untuk berbelanja di musim raya, saya ingatkan kepada semua penonton-penonton podcast ni perlu juga bijak dan berhemah. Jangan hanya fikir nak tunjuk
kita punya raya, tetapi kita lupa bahawa selepas raya kita masih lagi ada kehidupan yang perlu diteruskan. Dan untuk anak-anak, sebenarnya inilah masa terbaik untuk kita mengajar mereka. Kalau kita zaman kita kecil dulu, kita dapat duit raya shilling je, 20 sen, 50 sen. Tapi sekarang diorang saya rasa rata-rata boleh dapat RM5. Paling kurang pun mungkin RM2. Jarang orang bagi RM1 satu keping sahaja. Jadi bila dikumpul, katakan ada RM200 untuk raya, kita kena ajar anak kita bahawa berapa yang perlu disimpan. Mungkin kita tahu, okeylah cabutan SSPN ada RM50. So kita simpan RM50 untuk SSPN. Ataupun mungkin daripada 200, 100 simpan untuk SSPN. Dapat 10 cabutan untuk cabutan wow. Dan balance-nya kalau nak belanja, kita akan ajar kepada anak apa yang nak dibelanjakan yang bermanfaat, sama ada makan, buku, gadget dan sebagainya. Ya, jadi amat menarik sekali lah kempen ini. Maknanya kita nak menggalakkan anak-anak semua ataupun ibu bapa untuk guide anak-anak dan menyimpan dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga kita berikan insentif melalui cabutan-cabutan wow dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Betul. Jadi mungkin Puan Masrura dapat ceritakan jugalah, selain daripada cabutan wow ni, mungkin ada lagi manfaat-manfaat yang bakal diterima mereka sekiranya mereka menyimpan di dalam SSPN di sini. Okey. Oleh kerana tadi kita berkata tentang awal, saya rasa saya nak sebut sikit tentang hadiah yang ditawarkan dah. Untuk loyalty ni sebenarnya kita tawarkan hadiah utamanya adalah sebuah kereta Honda CR-V. Seterusnya kita ada hadiah kedua Pro 2 Activa. Itu dapat kepada penama yang menyimpan ke macam mana? Kalau ibu bapa bukan untuk anak, jadi ibu bapa itulah yang dapat ya. Ada juga hadiah tunai dan juga hadiah sagu hati. Dan manakala untuk cabutan siri sepenuhnya kita bagi dalam bentuk tunai, yang utama RM20,000 dan sagu hati RM500. So jangan risau sebab kita ada pembenahan sagu hati. Dan untuk golongan muda, kita bagi hadiah yang bersesuaian untuk mereka juga. Di bawah simpan SSPN baru Slay, kita bagi hadiah dalam bentuk satu motor Yamaha NVX 155, hadiah kedua iPhone 17 Pro, dan hadiah ketiga, di tempat ketiga, DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Saya rasa ni mereka yang dekat media sosial nak buat production memerlukan gadget ini. Dan juga ada hadiah sagu hati RM500 untuk pemenang. Jadi selain daripada promosi, sebab kalau kempen ni mungkin kalau bertuah boleh dapat, tapi apa yang pasti kepada pendeposit simpan SSP adalah yang utamanya patuh syariah bagi orang Islam, yang kedua dijamin oleh kerajaan. Walau apa berlaku, simpanan itu tetap ada di situ, dijamin kerajaan. Yang ketiga, kita ada pelepasan taksiran cukai. Jadi kepada golongan yang membayar cukai, saya tahu sekarang ni sudah pun bermula e-filing. Ada orang tadi kata pukul 12:01 boleh e-filing, dia terus buat e-filing sebab nak pastikan dapat refund sebelum hari raya. Katanya dah ada dapat juga ni. Jadi bukanya bila ada bulan simpanan dalam SSPN sehingga maksimum simpanan bersih RM8,000, kita boleh letak kat situ ada pelepasan. Contoh kalau 20% kita punya taksiran cukai, kadar cukai dikenakan, penjimatannya adalah lebih kurang RM1,600. Jadi itu akan diberikan balik kepada kita, boleh belanja hari raya, boleh belanja untuk anak-anak masuk sekolah. Yang ketiganya, selepas pelepasan taksiran cukai, ada perlindungan takaful. Kalau SSPN Prime, perlindungan takaful yang percuma ringgit ke ringgit. Ada simpanan kalau RM10,000, kalau berlaku kematian keikhlatan kekal akan mendapat manfaat RM10,000 juga. Jadi ada RM20,000 untuk anak kita belajar. Dan kalau SSPN Plus, takafulnya adalah mengikut package yang diberikan, yang mana ia lebih komprehensif berbanding Prime. Dan kalau tadi kita berkata mungkin untuk kumpulan T20 yang bayar cukai, tetapi bagi mereka golongan B40 and 40 pendapatan sehingga RM6,000, kerajaan memberikan geran sepadan. Apa maksud geran sepadan? Maknanya apa yang disimpan, maksimum RM10,000 satu keluarga. Kalau anak dapat masuk IPT, kerajaan akan berikan ringgit ke ringgit yang sama dengan simpanan yang ada. Contoh, kalau simpan RM5,000, pendapatan ibu bapa maksimum RM6,000 sebulan, mereka akan dapat jumlah geran yang sama daripada kerajaan kalau anak masuk IPT. Jadi saya rasa ibu bapa di luar sana mestilah mengambil peluang ini. Kerajaan telah menyediakan berbagai manfaat. Cukai tadi memang SSPN satu-satunya akaun simpanan yang mendapat pelepasan taksiran cukai. Dan yang akhir sekali, saya tahu semua orang nak manfaat dalam bentuk keuangan. Simpan SSPN juga ada memberikan dividen kepada pendeposit. InsyaAllah mungkin dalam tempoh satu bulan lebih kita akan mengumumkan dividen.
Banyak sebenarnya manfaat-manfaatnya yang bakal diterima oleh penyimpan-penyimpan ini, dan saya kira juga dengan pengumuman dividen yang tahun lepas pun agak selesa juga, dan katanya tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Jadi pastinya juga kita menjangkakan ada dividen-dividen tu ada, cuma dari segi mungkin berapa jumlah itu akan diumumkan nanti. Dan juga dalam usaha kita nak memastikan ibu bapa ini dapat merancang tabung pendidikan untuk anak-anak mereka ni, bagaimana sebenarnya melalui simpan SSPN ni kita dapat melatih mereka untuk membuat, mungkin saya dah fahamkan juga SSPN ni ada dua kategorinya itu, SSPN Prime dan juga SSPN Plus. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga Prime tu apa kebaikan-kebaikannya, dan juga Plus tu apa kebaikan-kebaikannya juga, apa maksudnya? Okey, kita memang ada dua produk. Produk yang pertama simpan SSPN Prime. Sebenarnya simpan SSPN Prime ni macam akaun bank biasa. Kita ada duit, kita boleh simpan. Contohnya hari raya lah. Kalau ada duit lebih sebab anak dapat kumpul duit raya, kita masukkan pada masa ini. Jadi manfaatnya semua sama, macam tadi juga dapat pelepasan cukai. Yang ini akan dapat penerangan takaful percuma. Maksudnya katalah raya tahun lepas dah masuk 800, tahun ni ada lagi 800, 1,600. Jika berlaku kematian atau keilhatan kekal kepada ibu bapa, boleh dapat tuntutan manfaat takaful sebanyak mana yang disimpan. So kalau dah 10 tahun simpan sebab nak dapat cukai 8,000 setiap tahun, 10 tahun ada 80,000, tiba-tiba ibu bapa meninggal. So memang 80,000 juga anak akan ataupun penerima manfaat akan dapatlah. Jadi ada 160,000. Jadi kalau nak belajar tak ada masalah. Jadi untuk ini sebenarnya memang kita pernah, dia bukanlah orang kata apa buktinya PTPTN ni ada perlindungan takaful. Kita pernah menyampaikan perlindungan takaful ini kepada seorang pendeposit simpan SSPN berada di Johor. Ada 2 orang anak, dia meninggal kerana kanser usus. Jadi pada masa itu simpanannya berjumlah kedua-duanya adalah 96,000 lebih kurang. Jadi kita berikan juga manfaat takaful sebanyak 96,000. Dan alhamdulillah pada masa itu salah seorang anak dia mengambil kursus medik. Yang kita tahu untuk kursus medik ni yurannya adalah tinggi. So itu adalah antara manfaatnya lah. Dan kalau geran sepadan tadi pun memang ada seorang bapa di Kelantan. Masa anak dia dapat masuk IPT, dia ada baki akaun dia 9,000 lebih. Jadi dia layak untuk mendapat geran sepadan 9,000 lebih. Jadi itu untuk simpan SSPN Prime. Bila-bila boleh simpan, bila-bila pun boleh mohon keluar. Tapi kita harap tak keluarlah kalau bukan untuk tujuan pendidikan. Manakala untuk simpan SSPN Plus adalah produk kedua kita. Produk ini kita bekerjasama dengan syarikat pengendali takaful. Kita ada 3 syarikat pengendali takaful. Dan untuk SSPN Plus ni pendeposit perlu buat bayaran ataupun perlu buat simpanan setiap bulan. Kenapa kita perkenalkan produk ni? Sebab kita tahu rakyat Malaysia ni, kalau kita tak adakan package ni, mereka akan jarang-jarang sekali menyimpan. Jadi dengan SSPN Plus, mereka perlu membuat simpanan setiap bulan dan akan mendapat manfaat takaful yang lebih komprehensif. Kalau Prime tadi kita beri hanya untuk kematian dan keilhatan kekal serta khairat kematian. Tetapi untuk simpan SSPN Plus, selain daripada kematian, keilhatan kekal dan juga khairat kematian, ada juga untuk penyakit kritikal, ada juga allowance untuk kemasukan ward, dan khairat kematian tu untuk lebih daripada seorang. Maknanya pasangan meninggal walaupun tak ada akaun SSPN pun, mereka boleh mendapat khairat kematian juga. Jadi yang ini package-nya ada 6, serendah RM30 sebulan, ataupun kita selalu kata kalau nak buka akaun RM30, simpan RM1 satu hari, 30 hari RM30 sebulan. Dan yang paling package yang paling besar ataupun paling tinggi nilainya adalah RM500 sebulan. Jadi di sini kita memberi peluang kepada ibu bapa untuk memilih simpanan pada nilai mana yang bersesuaian dengan mereka untuk mereka mendapat manfaat takaful yang kita tawarkan. Jadi menarik sekali lah kita menyimpan dan juga kita dapat pelindungan takaful. Ya, sekiranya apa-apa yang berlaku pada kita tadi, 2 produk tadi, SSPN Prime dan juga satu lagi yang Plus ni. Yep. Plus ni ada yang takaful ni. Okay. Sebab tu kita namakan dia Plus. Plus manfaat takaful yang komprehensif. Okey, baik, itu antara produk-produk yang ditawarkan oleh PTPTN. Jadi di kesempatan ini juga kita memohonlah
supaya ibu bapa dapat membuat perancangan yang baik sekali untuk masa depan anak-anak, iaitu melalui tabung pendidikan ini. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Puan Masura sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, galakan dan juga harapan daripada PTPTN untuk mereka di luar sana, terutama kepada ibu bapa merancang tabung pendidikan anak-anak mereka. Okey, kepada penonton-penonton podcast ni, harapan PTPTN adalah kita mengharapkan kalau kita tidak dapat setiap anak satu akaun simpan SSPN, kita mengharapkan sekurang-kurangnya satu rumah ada satu akaun simpan SSPN. Sebab kita nak pastikan setiap rumah, setiap isi rumah mendapat manfaat daripada skim simpanan yang disediakan oleh kerajaan ini. Jadi saya rasa kepada ibu bapa yang masih tercari-cari lagi skim simpanan yang boleh dibuat untuk pendidikan tinggi anak-anak, pilihlah simpan SSPN. Mereka boleh melayari portal rasmi PTPTN, ptptn.gov.my, ataupun mereka boleh muat turun aplikasi My PTPTN. Semua ada di hujung jari, daripada buka akaun, menambah simpanan dan juga menyemak penyata mereka. Dan kepada mereka yang nak buat e-filing, mereka juga boleh mendapatkan penyata untuk taksiran cukai. Dalam masa sama, simpan dan juga berpeluang untuk memenangi cabutan wow tadi tu. Betul. Ya, jadi pelbagai tawaran-tawaran yang kita nak tawarkan kepada anda. Jadi anda jangan lepaskan peluang ini. Simpanlah bersama dengan SSPN, satu untuk tabungan masa depan, dan mana tahu kalau bertuah akan dapat menang cabutan wow itu tadi. Jadi anda boleh bawa lah hadiah-hadiah yang menarik seperti yang Puan Masura katakan sebentar tadi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Masura Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Operasi PTPTN, atas kupasan dan juga atas perkongsian sebentar tadi mengenai simpan SSPN. Jadi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dalam podcast KPT. Dalam segmen kita pada kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang menarik sekali, iaitu ketika mana kita beribadah dalam bulan Ramadan, kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini, sebenarnya ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang kita perlu memburu dan juga kita perlu melipat kali gandakan kita punya amalan dan juga ibadah. Dan untuk bercakap mengenai ataupun untuk berkongsi mengenai perkara ini, apa kata kita bersama dengan Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam, merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, untuk membincangkan mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Ramadan dan juga apa antara hari-hari yang perlu kita buru yang ada di bulan Ramadan, katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa khabar Doktor kerana bersama dengan kita? Terima kasih bersama dengan kami di podcast KPT ini. Baik, alhamdulillah sihat tuan. Okey. Baik Doktor, mungkin perbincangan kita di awal ni adalah mengenai kita sebagai Muslim, kewajipan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kenapa sebenarnya kewajipan berpuasa di bulan Ramadan ini difardukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik. Terima kasih kepada tuan atas soalan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi soalan yang Tuan Hafizi berikan itu satu bagi saya soalan yang sangat penting lah untuk dilihat dalam konteks kenapa umat Islam ataupun khususnya umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum saya nak teruskan dengan sebab kenapa umat Muhammad berpuasa di bulan Ramadan ni, saya nak berkongsi sedikitlah kepada semua yang melihat video podcast ini tentang satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apabila tibanya bulan Ramadan itu. Setiap Muslim mukallaf yang menghadapi bulan Ramadan kalau boleh baca doa ini. Doa ini yang di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, iaitu Allahumma sallimna lana Ramadan wa sallim Ramadan minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Yang bermaksud ya Tuhan kami, Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami
temukanlah kami dengan bulan Ramadan, wa sallim Ramadan minna, dan juga berikanlah keberkatan Ramadan tu ke atas kami, dan juga wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah kami sepanjang kami melakukannya di bulan Ramadan. Jadi itu merupakan doa yang wajar, yang perlu dibaca oleh semua Muslim ketika menghadapi bulan Ramadan lah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi berbalik kepada soalan Tuan Hafizi tadi berkaitan dengan kenapakah umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa di bulan Ramadan itu, ini bertitik tolak daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ni yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sama seperti mana yang telah difardukan kepada umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Baik, balik semula tadi, kenapa umat Nabi Muhammad SAW ini berpuasa di bulan Ramadan adalah kerana mengambil kira bulan Ramadan itu sebuah bulan yang mulia, bulan mulia. Dan kalau kita lihat daripada ayat Quran surah Al-Baqarah tadi yang mengatakan bahawa kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu apa yang pernah difardukan ke atas umat sebelum kamu, iaitu di mana umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad ini, cara berpuasa mereka lebih kurang sama macam kita, iaitu yang dipanggil puasa itu menahan diri daripada makan dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi umat terdahulu pun macam tu juga cara mereka berpuasa. Cumanya di antara yang saya nak petik kata-kata Imam Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Quran beliau menyatakan sebagai contoh, sebelum pensyariatan puasa, Nabi Muhammad dan juga umat terdahulu, iaitu umat Nabi Muhammad sebelum disyariatkan puasa, di mana Nabi berpuasa selama 3 hari, sebanyak 3 hari, dan puasa hari Ashura. Sebelum dipadukan Ramadan, puasa 3 hari. Dan contohnya seperti puasa umat Nabi Musa AS, yang mana mereka berpuasa 30 hari dan ditambah lagi 20 hari. 21 hari menjadi 51 hari. Straight terus? Straight terus. Oh, 50 hari. Itu puasa umat Nabi Musa AS. Manakala menurut Imam Qurtubi lagi, beliau mengatakan bahawa sebagai contoh, puasa selang sehari yang dilaksanakan oleh Nabi Daud AS, dan merupakan puasa yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa puasa ni dah lama umat terdahulu laksanakan, dan cumanya yang istimewanya kepada umat Nabi Muhammad ini, puasa itu dianjurkan, difardukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang memiliki banyak kebaikan, banyak dipanggil sebagai apa, bulan maghfirah, bulan keberkatan, bulan turunnya Al-Quran, bulan wujudnya Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu daripada keistimewaan dalam bulan Ramadan, dan boleh saya katakan di sini bahawa bukan sekadar Syawal itu, kalau kita lihat konteks lepas Ramadan, Syawal tu dikata sebagai hari kemenangan. Hari kemenangan. Betul, itu tak menafikan hari kemenangan. Tapi dalam konteks bulan Ramadan juga merupakan bulan kemenangan juga sebenarnya. Dipanggil Syahrun Nasr. Syahrun Nasr. Sebagai contoh, kenapa dipanggil sebagai Syahrun Nasr? Bulan kemenangan itu kalau kita lihat dalam konteks sejarah Islam, Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah berlaku dalam bulan Ramadan. Fathu Makkah ni satu peristiwa yang besar dalam Islam, di mana Islam kembali berkuasa di Mekah setelah sekian lama umat
umat Islam, Nabi Muhammad dan juga umat Muhammad itu dipinggirkan, akhirnya berjaya dan berlaku pada bulan Ramadan. Dan juga selepas daripada sejarah Nabi itu, peristiwa penaklukan Andalusia oleh Jeneral Perang Tariq bin Ziyad juga berlaku dalam bulan Ramadan, dan dia merupakan satu bulan kemenangan juga. Kemenangan bagi umat Islam dalam konteks kalau kita pecah kepada kecil-kecil, istimewanya kemenangan melawan hawa nafsu. Bulan Ramadan ni bulan kemenangan melawan hawa nafsu sebenarnya. Kan kita bayangkan tuan, kalau dalam konteks kita puasa dalam kurang 13 jam, kita tahan hawa nafsu kita ni, tak nak makan, tak nak minum kan. Bila sampai petang nak pergi bazar ni, masa nak pergi bazar ni, tengok kat bazar tu macam-macam makanan kan. Time macam ni kan. Time macam ni kita rasa macam-macam kita nak beli makan macam-macam. Tapi akhirnya bila kita buka puasa tu, tak capai apa yang kita rasa sebelum buka puasa tu. Menunjukkan apa tu? Daripada segi sudut, kalau kita boleh tahan hawa nafsu kita dah menang dalam konteks ini lah. Itu sebagai contoh bulan kemenangan Setiap melawan. hari adalah satu kemenangan sebenarnya. Kemenangan kepada umat Islam sebenarnya dalam konteks itulah. Dan yang terakhir daripada segi sudut kemenangan untuk kita panggil apa, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu keistimewaan daripada bulan Ramadan. Ya. Terbuka luas daripada mula kita sahur sampailah kita berpuasa, sampailah kita berbuka. Itu merupakan setiap hari itu, 30 hari itu penuh dengan kemenangan untuk umat Islam sebenarnya. Okey, dan setiap hari adalah kemenangan dan pelbagai keistimewaan yang hanya diberikan pada bulan Ramadan saja. Dan pastinya juga doktor, salah satu lagi yang perlu kita memburu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu dalam berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi sekiranya kita dapat memburu dan kita dapat malam Lailatul Qadar tu, pelbagai mungkin kita punya ibadah tu dilipat kali gandakan kita punya ibadah dari segi pahala dan sebagainya. Betul. Namun pada ketika ini, sebagai umat yang biasa macam saya ni doktor, bagaimana sebenarnya kita nak memburu malam Lailatul Qadar ni? Adakah ia ni hanya diberikan kepada orang yang betul-betul beriman saja, ataupun yang sekiranya tidak berapa beriman pun juga boleh juga memburu malam Lailatul Qadar ataupun mendapat malam Lailatul Qadar? Dan juga mungkin apa antara manfaatnya yang perlu kita menggunakan ataupun perlu kita melipat kali gandakan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar tu? Okey, baik. Terima kasih atas soalan Tuan Hafizi tadi. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini ataupun malam Al-Qadar ini merupakan satu juga malam yang istimewa seperti yang Tuan sebut tadi. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita katakan kita calculate, kira itu bersamaan dengan 83 tahun 4 hari. Jadi satu malam yang istimewa yang hanya terdapat di dalam bulan Ramadan. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di mana sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar itu. Jadi surah Al-Qadar itu menceritakan tentang kelebihan bulan-bulan malam Lailatul Qadar itu kan. Lailatul Qadri khairum min alf syahr kan. Sesungguhnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di sini dalam konteks malam Al-Qadar ini kita lihat dari sudut perbahasan dia, kenapa malam, kenapa bukan siang? Itu perbahasan. Kalau kita fikir secara logiknya, kenapa bukan siang Qadar? Contohlah, kenapa Lailatul Qadar? Kerana dalam bahasa Arab dua perkataan yang terpisah lah, Lailah Al-Qadar. Dan kita lihat Lailah ini Lailun bahasa Arab. Lailun ni kalau kita lihat dalam konteks hujah banyak dalam ayat Quran yang menceritakan tentang kelebihan waktu malam ini kan. Malam itu Allah Ta'ala ciptakan untuk bersenang lenang. Malam itu diceritakan untuk kita
berehat dan sebagainya. Dan dia malam ni satu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempamerkan ketenangan. Jadi dia sesuai dalam konteks macam mana Lailatul Qadar itu ditakdirkan oleh Allah Taala kena berlaku pada waktu malam. Okey, itu pertama. Yang kedua, Al-Qadar. Perkataan Al-Qadar itu Al-Qadar itu dalam konteks perkataan bahasa Arab, kalau kita terjemahkan dia bermaksud kemuliaan, ketentuan, takdir dan sebagainya. Dan dikatakan banyaklah kalau dalam konteks bahasa Arab Al-Qadar itu banyak maksud. Tapi yang tepat kita katakan malam yang Al-Qadar ini keistimewaan, keagungan dan juga ketentuan takdir. Dan Al-Qadar ini pada surah Al-Qadar yang kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr ini, qadr itu juga ada ayat Quran lain yang menceritakan tentang turunnya Al-Quran dalam malam Al-Qadar itu dalam surah Ad-Duhan. Surah Ad-Duhan ayat kedua inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ayat keempat seterusnya fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi ayat surah Ad-Duhan itu juga menceritakan perihal yang sama dengan apa yang terdapat dalam surah Al-Qadar, yang di mana Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi di sini saya nak membuat sedikit dipanggil penjelasan lah. Turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar dengan peristiwa nuzul Quran itu dua perkara yang berbeza. Okay, saya jelaskan kat sini. Sebagai contoh, Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Di antara setengah ulama yang membahaskan malam Al-Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi pada waktu itulah pada malam 20 sampailah 29 Ramadan itulah berlakunya penurunan Al-Quran. Jadi peristiwa penurunan Al-Quran dekat malam Al-Qadar itu adalah peristiwa di mana Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran yang lengkap, kalamullah yang lengkap. Jadi itu maksud inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu kalamullah yang lengkap diturunkan daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Manakala peristiwa nuzul Quran yang kita raikan pada 17 Ramadan ini, dia merujuk kepada peristiwa penurunan Al-Quran, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda berada di Gua Hira. Iaitu ayat pertama Iqra itu. Jadi itu peristiwa nuzul Quran. Jadi mungkin di situ boleh merungkaikan, mungkin akan ada perbahasan lah. Orang kata Al-Quran sebenarnya turun pada malam Qadar, kenapa nuzul Quran pula kita nak raikan? Tapi nuzul Quran adalah the first ayat Quran yang diturunkan Iqra tu, dan seterusnya bersambung selepas itulah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara dipanggil keistimewaan malam Al-Qadar tu. Al-Quran diturunkan dan pada malam Al-Qadar itu juga malaikat akan turun dan bertasbih memuji umat, memuji mukmin ataupun muslim yang beribadah di malam, memenuhkan ibadah pada malam Al-Qadar itulah. Dan macam soalan tuan tadi tu, saya boleh ke orang muslim, orang bukan muslim, yang tak beriman sangat, boleh, tak ada masalah. Terbuka luas. Kita panggil apa, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memilih manusia tu iman dia kuat ke tak kuat, terbuka luas. Dan waktu inilah waktu terbaik untuk yang orang yang mungkin sebelumnya mungkin imannya tidak berapa kuat, tapi datang Ramadan dia datang iman dia kuat. Ini kebiasaan. Kenapa jadi macam tu? Kerana syaitan dia belenggu. Wasul sulatis syayatin. Itu jenis-jenis syaitan jenis tu dah dibelenggu. Jadi manusia dia akan banyak melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Jadi di situlah waktu terbaik
Untuk kita untuk beribadah. kita beribadah dan mencari maghfirah, keberkatan pada akhir 10 malam Ramadan itu. Doktor, ringkas je Doktor. Apa antara ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar ni secara ringkasnya? Baik, soalan yang baik. Di antara yang kalau kita boleh laksanakan pada malam Al-Qadar ni ialah Qiyamul Lail lah. Qiyamul Lail ini maksudnya kita perbanyakkan solat pada waktu malam, itu panggil Qiyamul Lail. Di mana ada satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang terdahulu, yang dahulu kala lah. Jadi dalam konteks ini, qiyamul lail ni boleh kita katakan waktu lepas berbuka tu solat berjemaah, itu dikira qiyamul lail lah. Solat berjemaah Isyak, solat tarawih sampai witir, dan pergi sebelum subuh tu nak buat solat hajat ke apa, itu dikira mendirikan qiyam, mendirikan waktu malam itu kan, dengan penuh dengan ibadah. Seterusnya membaca Al-Quran dengan banyak baca Al-Quran, bukan saja setakat membaca, malah mentadabbur Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran itu. Itu penting sebenarnya kan. Kita bukan setakat baca, tapi kita kena faham isi kandungan Al-Quran itu. Okey, yang ketiga, amalan yang boleh kita laksanakan pada 10 malam terakhir tu, antaranya sedekah. Sedekah ni kalau kita kata kita ikut sunnah Nabi tu, daripada Nabi ialah orang paling banyak bersedekah. Waktu Ramadan ni, sedekah tu diumpamakan seperti angin yang berlalu pergi. Betapa lajunya, betapa hebatnya Nabi dalam bersedekah waktu bulan Ramadan. Kalau kita nak kata sedekah, kita fikir duit tak banyak lah, duit ni nak sedekah ni kan. Kita praktiskan 10 malam terakhir tu, satu malam RM1 sudah mencukupi kan. Satu malam RM1 kena malam Qadar kan, dengan izin Allah Ta'ala. 1000 bulan kan. Contoh macam tu lah, berapa banyak kita pahala kan dan sebagainya. Dan yang terakhir, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir dan kita banyakkan doa yang diajar oleh Nabi SAW sepanjang Ramadan, even 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni banyakkan baca. Waktu solat tarawih, waktu solat Isyak tu banyakkan baca doa ni. InsyaAllah mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, banyak yang telah pun kita dapat daripada doktor sebentar tadi, melihat kepada keistimewaan bulan Ramadan dan juga pengertian Lailatul Qadar, dan juga apa antara manfaat-manfaat dan juga kelebihan-kelebihan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Seperti tadi, banyak mengupas mengenai isu ataupun topik-topik hari-hari penting dan juga ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kita rebut sama-sama manfaat yang kita terima, manfaat yang kita ada dalam bulan Ramadan ini, untuk sama-sama kita menjadi insan yang lebih baik. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada doktor atas perkongsian itu, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dalam podcast KBT, dan pada episod ataupun pada segmen kali ini saya nak membawakan cerita-cerita yang menarik lah, mengenai bulan Ramadan dan juga mengenai Hari Raya Aidilfitri dalam kalangan ataupun dalam negara kita yang bermasyarakat yang majmuk ini. Jadi apa kata saya perkenalkan terus tetamu saya yang berada di podcast KBT ini adalah Dr. Muhammad Yuszaidi Muhammad Yusof, Ketua Program Persuratan dan Kebudayaan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, bersama dengan saya pada ketika ini. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik doktor, kita nak fokuskan kepada Aidilfitri ini ataupun bulan Ramadan ini sebagai penyatu rakyat Malaysia, dan kita nak tahulah dari sudut Islam dan juga sosiologinya. Mungkin pada awal-awal ni mungkin doktor dapat kongsikan dengan kita, dalam Islam Aidilfitri ini sering dikaitkan dengan kembali kepada fitrah, dan dari sudut ilmiah bagaimana konsep ini boleh difahami dalam konteks masyarakat majmuk seperti negara kita, negara Malaysia ini doktor? Okey, terima kasih.
Dari segi apa yang saya melihat berkaitan dengan hubungan masyarakat yang majmuk kan, dalam konteks di Malaysia, kita lihat bagaimana suatu aktiviti ataupun satu bersifat yang melibatkan masyarakat ataupun komuniti tu banyak banyak memberi kesan bagaimana untuk mewujudkan satu dalam keadaan yang perpaduan kan. Kita lihat misalnya dalam segi perayaan Aidilfitri itu sendiri yang kita lihat dia satu yang bersifat yang menyambut kesyukuran kan, bagaimana kita dapat memberi untuk menyatakan tentang bersyukur kita tentang atas kejayaan di sini. Dan bila kita kaitkan dengan perpaduan atau dari sudut budaya yang kita lihat bagaimana kita lihat itu jelas menyatakan mengenai hubungan sosial hubungan sosial ataupun yang melibatkan masyarakat dan komuniti dalam bagaimana mereka berinteraksi dan bagaimana mereka mewujudkan dari segi hubungan tersebut. Hubungan dari segi mungkin dari segi aktiviti, contoh dari segi rumah terbuka kan. Rumah terbuka tu kita lihat tentang bagaimana konteks masyarakat Melayu tu, budaya tu, lihat satu rumah satu yang bersifat privasi atau bersifat yang memang bukan senang kita nak masuk dalam rumah kan, sebab biasanya kita akan sampai ke serambi sahaja yang luar. Yang bila dengan Aidilfitri ni kita lihat bagaimana open house open house kan, rumah terbuka, pintu terbuka kan. Tak risau juga orang macam rumah sendiri pula tu. Kita boleh masuk sampai ke ruang utama. Ruang utama tu lah yang satu ruang yang sukar kan kita nak masuk. Biasanya kita akan berada di luar kan, itu ruang serambi. Dia nak menunjukkan tentang bagaimana adab Melayu tu sendiri, tentang bagaimana mereka itu satu keterbukaan mereka kan. Dari situlah boleh kita lihat dari segi perpaduan dalam konteks budaya ataupun konteks sosiologi itu sendiri. Doktor, kalau kita lihat doktor ya, dengan situasi ataupun dengan keadaan, sebenarnya negara Malaysia ni sangat unik. Kita boleh hidup dalam kepelbagaian budaya, agama dengan aman sekali. Tapi tidak dinafikan ada juga pelbagai juga isu-isu yang pada ketika ini yang mencabar kepada mungkin keamanan kita dan juga pelbagai lagi lah. Bagaimana sebenarnya dengan adanya perayaan-perayaan ini, kita tidak fokuskan kepada Aidilfitri saja. Perayaan-perayaan seperti Tahun Baru Cina, Deepavali, sebenarnya ia boleh juga menjadi medium perpaduan yang kuat untuk kita mengutuhkan lagi kesepaduan kita antara semua rakyat Malaysia. Kita boleh lihat berkenaan dengan konsep muhibah tu sendiri. Konsep muhibah maksudnya kita dalam keadaan yang yang erat, di keadaan yang tanpa prasangka kan, ataupun kita boleh bersantai, berbual, bercerita, dan situ menunjukkan satu suasana yang ria kan. Dari situlah konsep muhibah ni bila kita asimilasikan balik dalam konteks masyarakat majmuk ataupun kepelbagaian kan. Kita lihat di sinilah kita bagaimana penyatuan, asimilasi kan, asimilasi budaya tu ataupun silang. Yang silang budaya tu dapat mewujudkan tentang mengenai konsep muhibah. Contohlah tentang segi makanan. Makanan tu memang jelas kan, kita lihat bagaimana makanan masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan masyarakat India kan, menjadi satu keutamaan kan, menjadi satu kegemaran kan. Makanan tu sendiri dapat menterjemahkan tentang perpaduan. Maksudnya mereka dapat bersama kan, dalam satu ruang, dalam satu meja kan, ataupun dalam keadaan yang sambil menikmati makanan mereka dapat berbual secara bersantai kan, dapat bercerita tentang apa yang berlaku dalam persekitaran ataupun dalam komuniti mereka. Dan doktor, antara tradisi dan budaya menyambut Aidilfitri ini ialah bermaaf-maafan. Dari sudut sosial, mengapa budaya ini agak penting juga doktor ya? Dari segi ni berkaitan dengan hubungan sosial lah, bagaimana ikatan interaksi sosial antara dua pihak kan. Bila kadang pertamalah satu dia sebagai satu untuk kita sebagai kita macam kita reset semula, macam kosong-kosong. Di situ sebab dia melibatkan emosi, mental, psikologi. Yang bila kita memaafkan ataupun mau maaf kepada seseorang individu, kita macam rasa lega kan. Rasa lega, tenang. Kita dapat memaafkan orang tu maafkan kita. Itu segi bagaimana kita merasakan satu konsep ketenangan dari sudut budaya. Dan kita juga lihat dia sebagai dapat merendahkan kita punya ego lah
kan, ego ataupun kita punya status kita, macam kita boleh menerima teguran, kita boleh dapat dapat mengeratkan lagi hubungan sebab kita melakukan proses berlakunya interaksi ataupun aktiviti yang kita lakukan atau kita jalankan kan bersama. Dan di sinilah kita kemaafan ni adalah satu yang bagi saya adalah bagus untuk kita terapkan kepada generasi muda tentang bagaimana dia berkaitan dengan adab tu sendiri kan, adab kita bagaimana kita berhubung dengan golongan tua ataupun masyarakat lebih tua daripada kita. Ini tentang bagaimana nak mewujudkan perilaku tingkah laku yang baik lah. Dan Doktor, kita bercakap mengenai bulan Ramadan ni, berpuasanya kita selama 29 ataupun 30 hari ini sendiri, pasti juga sebagai umat Islam kita dituntut untuk melipat kali gandakan ibadah-ibadah kita. Mungkin ini luar sikit daripada konteks perbincangan kita, tapi berasaskan kepada kehidupan alam Melayu ni sendiri. Sebagai contohnya, orang-orang Melayu di zaman dahulu pada malam 10 yang terakhir tu, mereka nak mengejar Lailatul Qadar, seperti kita punya segmen sebentar tadi kita bercakap mengenai Lailatul Qadar. Jadi bagaimana sebenarnya manifestasi ataupun mungkin ada peristiwa ataupun keadaan-keadaan ataupun budaya-budaya orang Melayu ni yang dikenali sebagai malam 7 likur tu sendiri. Jadi kita nak tahu dari segi falsafah malam 7 likur tu sebenarnya apa, Doktor? Bagaimana dia boleh integratekan juga dengan keagamaan sebenarnya untuk kita menambahkan lagi ibadah kita. Okey, pada pandangan saya lah, ini berkaitan dengan tradisi masyarakat generasi yang terdahulu kan, bagaimana mereka melihat atau hubungan dengan segi pengaruh Islam kan datang, dan di situ kita lihat bagaimana mereka menggunakan untuk mewujudkan tanda kesyukuran ataupun tanda untuk menyelesaikan dia punya ibadah puasa kan. Di situlah mereka melakukan buat pelbagai aktiviti kan, seperti mengadakan lampu pucuk kan, lampu dengan menggunakan buluh, lilit, pelita, panjut bagaimana mereka menggunakan alat-alat macam tu sebagai untuk menunjukkan, untuk menerangi tentang bagaimana mereka merasa dalam situlah untuk kehidupan mereka sama juga diterangi kan, dalam untuk mencapaikan matlamat dalam segi apa yang mereka lakukan berkaitan dengan dalam bulan puasa ataupun bulan Ramadan itu sendiri. Okey, maknanya dia boleh dari segi malam 7 likur itu adalah malam untuk dia menghidupkan ataupun menerangi pada malam-malam yang orang nak melipat kali gandakan ibadah itu. Itu yang didefinisikan sebagai malam 7 likur lah. Dan juga kalau kita lihat juga pada hari raya ni, selain daripada bermaafan, kunjung-mengunjung, apa lagi antara mungkin budaya-budaya yang kita lakukan sebenarnya ia dapat memberikan impak, dapat memberikan kesan yang sangat baik dalam kita nak menjaga perpaduan antara mungkin bukan saja kita sama agama, sama budaya, sama kaum, tapi juga untuk rentas kaum ni. Bagaimana sebenarnya? Okey, bagi untuk dalam sudut perpaduan, kita boleh lihat satu aktiviti gotong royong. Itu satu aktiviti yang bagi pandangan saya adalah satu yang memang yang bermanfaat besar ataupun berkesan kepada semua lapisan umur ataupun masyarakat itu sendiri. Sebab kita gotong royong, kita akan melakukan aktiviti secara bersama untuk kita melakukan ataupun kita menyelesaikan berkaitan dengan kita punya persekitaran semua. Contohlah dalam untuk segi untuk mengadakan kenduri itu sendiri, kita tak semestinya kita hanya melibatkan satu dua pihak, kita boleh melibatkan pelbagai pihak mungkin daripada kejiranan kita, ada yang daripada bangsa Cina, India, kita boleh jemput sekali dalam aktiviti kenduri itu sendiri. Jangan kita memisahkan. Dengan cara inilah akan lagi kuat lagi ikatan persaudaraan ataupun ikatan dalam kejiranan itu sendiri. Dan aktiviti gotong royong ni lah sepatutnya diberi penekanan, diterapkan dalam semua peringkat lah, jangan hanya di peringkat tertentu saja. Pandangan doktor dari sudut kemajmukan kita ni sebagai anak Malaysia, bagaimana pada pandangan doktor, dan apa agaknya yang perlu kita lakukan untuk kita memperkukuhkan lagi kemajmukan
antara semua kaum-kaum dan juga kepelbagaian kaum, budaya, agama dalam negara kita. Okay, bagi pandangan saya sendirilah, kalau kita lihat tentang bagaimana rukun negara itu sendiri kan. Rukun negara itu jelas tentang bagaimana kita nak tentang kesepanan dan keturunan, bagaimana kita yang perlu kita ikuti, dan sinilah akan buat lagi ikatan sosial. Saya tak langsung juga kata dia dapat mengasihkan konteks sosial secara semajadi. Maksudnya secara tanpa kesedari dah menunjukkan satu, memperkuatkan lagi kan tentang pemahaman kita tentang budaya atau berkaitan dengan adat atau berkaitan dengan kepercayaan. Maksudnya saling faham, memahami, di sini akan lebih kita dapat memperkuatkan lagi hubungan tersebutlah. Bagi saya lah, bila kita faham hukum negara, di situlah memperkuat lagi kita tentang jati diri ataupun identiti kita tentang negara kita sendiri. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Zaidi Muhammad Yusof, Ketua Program Persuratan dan Kebudayaan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Banyak yang telah pun kita dapatkan input dan juga perkongsian daripada doktor sebentar tadi dalam kita nak berdepan dengan ataupun dalam kita nak menantikan ketibaan hari lebaran kita, hari kemenangan kita. Input-input ni sebenarnya sangat penting, terutamanya untuk kita praktikkan di peringkat in real life lah kita panggil kan, untuk kita mempereratkan lagi dan juga untuk kita memperkukuhkan lagi hubungan silaturahim kita, bukan sahaja sesama Melayu, sesama agama, tapi juga dengan mungkin dengan kaum-kaum lain dan juga dengan agama lain, anutan-anutan agama lain dan sebagainya. Jadi semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita dan juga dapat memperkukuhkan lagi keutuhan dan juga kebersamaan kita sebagai rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada doktor. Dan kita berakhir di sini untuk seri podcast kita kenali sebagai edisi khas bagi kita nak menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Sekian dulu daripada saya, Hafizi Rosli. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.